Assalamualaikum. Ini bukan kisah yang baru, tapi yang dah lama tertunda. Tertunda kan? Tapi hari ini kita nak ingatkan kembali kepada pihak berkuasa, terutamanya immigration. Immigration ni buat-buat tak nampak kan, lalu depan mata. Lepas tu duk kutip-kutip drama. Anak kata tak salah, memang guna akaun peribadi. Kat sebelah saya letak. Jom, kita semua tengok dulu apakah isinya. Jom. Ni immigration. Ni tentera-tentera lihat ni. Ni ada ni warga asing ni, cukup dia punya besarnya kepala dia, kutip-kutip derma, lepas tu bercerita tak salah, tak itu, tak inilah. Derma tu, bantuan tu tak pernah sampai ke Aceh sampai hari ini. Lihatlah kakak-kakak dengan abang-abang immigration tu kan. Dekat KLIA ke, dekat mana-mana lah yang ni, si Mamat ni, Saiful Bahri ni kan, yang duduk-duduk kutip drama lah selama ni. Takkanlah abang-abang kakak immigration tu tak nampak. Isteri dia memang orang Malaysia. Sebab itulah dia kutip drama guna akaun peribadi. Tapi yang menjadi persoalannya adalah apa yang dikutip itu tak pernah sampai ke tempat yang dituju. Maknanya tak sampailah ke Aceh tu. Katanya duduk dekat pelabuhan, duduk dekat Port Klang, dah masuk semua-semua. Kastam pun tak ada bunyi. Kan, mana ketua pengarah kastam yang lama ni? Sekarang tak ada lagi lah kastam tu, dah pindah ke NRES. Dah jadi SUK dekat NRES, tak jadi lagi ketua pengarah dekat kastam situlah, nak kena tanya yang baru. Tapi inilah hakikatnya, diorang duk kepang-kepung, tetap juga tak ada bunyi lah kementerian-kementerian dekat Malaysia ni kan. Macam manalah tak tahu. Orang kan dekat negara kita ni sedap aja jadi tuan. Tapi kalau orang kita dekat negara orang tu, tak ada yang jadi tuan. Ini dah kenapa? Ni tuan-tuan pengarah ni kebanyakannya datuk-datuk lah kan. Datuk-datuk pengarah kan, datuk-datuk pengarah. Itulah yang rasa-rasanya macam pelik tu. Kalau tak adalah orang rasa pelik kan. Lepas tu yang paling terbaru dengar-dengar cerita kan, dah masuk kat sini, polis daripada Aceh tangkap orang Aceh dekat Malaysia ni, lepas tu bawa balik ikut belakang. Jadi nak tahulah juga. Sila jawablah polis-polis dekat mana? Polis dekat Kelang ke kan? Polis Selangor lah kiranya, tolonglah jawab, boleh tak? Tak puas hati lah kan. Kalau lah kata polis dekat negara orang dah boleh masuk ke sini suka-suka hati, maknanya dah keterlaluan lah tu, dah tak ada rasa hormat dekat tuan punya ni lah, penduduk ni lah, tuan punya Malaysia ni lah, kita ni lah tuan punya Malaysia kan. Tapi macam tu lah, bila